Assalamualaikum guys, selamat bertemu kembali dalam YouTube channel saya. Hari ini saya berada dekat booth QJ Motor. Yang ini kita nak buat preview future model yang akan masuk dekat Malaysia. Kalau sebelum ni kita dah ada dekat dalam pasaran SRK 250RT kan. Yang ini SRK 250RI. Apa beza dia? Reka bentuk dia dah memang lain lah. Kalau tengok design dia dah memang lain gila lah. Saya tak tahu dari segi engine macam mana sebab dia preview punya produk. So kita just boleh tengok dia punya design sajalah. Dia punya winglet ni dah macam hafal lah. Kan? So memang cun lah. Dari segi dia punya design memang cukup cantik. Alright. Tengok dekat sini pun dia punya lubang untuk angin tu memang besar. Alright, so meter dia pun dah lain, dah lagi cantik banding dengan versi RI ni lagi cantik dan lawa. Dan kalau tengok dekat seat belakang pun dah makin togel lah. Kalau dulu ada bahagian cover seat yang ada lubang kan, sekarang dah tak ada dah. Tinggal seat pillarnya citoek saja dekat belakang. Alright, yang naked kita ada yang ini, tapi ini SRK 421. Kalau kita dapat RR 450, yang ini versi 421 versi naked. Ini pun feature model dia. Belum officially launch lagi, tapi ini adalah preview produk dia. Of course dia menggunakan konfigurasi enjin 4 dapur. Lampu dia memang lawa. Alright. Dan design dia macam ni, naked bike lah. Naked street fighter punya motor. Memang cantik lah dia punya design kan. Tengok. Dan dia punya meter pun macam ni. Memang cantik lah. Okay. Preview model yang ketiga kita ada SRK 921. Yang ni 4 silinder juga kalau tengok. 4 silinder dan dia punya design memang lawa lah. Dah macam betul motor-motor Ducati kan. Memang cantik lah. Tengok. Reka betul dia ganas gila guys. Tengok. Jom kita on sikit lampu dia. Ganas banget. Saya ada dashcam kamera lagi. So dia menggunakan USB 4. Ada twin brake disc. Rider caliper menggunakan Brembo. Tengok dia punya design sisi dia pun nampak agresif. Tengok guys, seat dia macam ni guys. Memang begitu agresif dan juga futuristik dia punya design dia punya belakang ni nampak macam ni view dia. Dia macam betul 3D tau. Nampak macam ala-ala winglet, tapi bila pergi ke belakang dia melekat pula dengan lampu taillight dia. Dan exhaust dia twin macam ni. Cantik lah dia punya exhaust kan. Alright, so dekat bahagian cockpit dia macam ni. Menggunakan meter TFT. Tengok si ada damper daripada Mozochi. Dan dia punya fork jenis yang adjustable. Alright, so ni model preview dia yang bakal masuk, tapi kita tak tahu bila akan masuk lah. Dan kita ada lagi beberapa model preview. Antara yang menarik lah, yang saya rasa menarik, tengok design yang ini. Yang ini pula adalah SRK 250SA. Yang ini pun model preview je. Alright, naked. Kalau tadi kita tengok yang berfairing kan, ini versi naked. Tengok dia punya naked macam ni guys. Ni nampak macam botak pula kan kepala dia. Patut kena ada windshield lah, baru handsome sikit. Alright. Tapi reka bentuk dia memang sangat futuristik dan agresif lah. Belakang ni saya tak prefer sangat walaupun lepas sporty sebab dia togel sangat. Pillion tak selesa lah bagi saya. Dia nampak macam single rider. And dia punya lampu pun lekatkan magnet dan tak nampak sangat lampu dia lah. Bila on baru nampak lah. Alright. Harga semua tak ada sebab semua ni adalah preview model. Dan ada satu lagi yang saya rasa menarik. Ni Fortress 400N. Ini pun feature
model dia. Reka bentuk memang cantik gila. Macam ala-ala untuk Ducati guys. Mana? Kau tengok lampu depan dia kan. Macam ala-ala Ducati kan. Cantik. Siap ada dashcam kamera lagi. Lampu signal melekat dekat body. Ganas dia ni guys. Boleh on tak? Tak boleh lah sebab dia dah turunkan dia punya double stand kan. Single side stand dia kan. Okay. Tapi dia punya design macam ni lah. So reka bentuk dia cantik dengan ada kemasan krom macam ni daripada depan sampailah dekat bahagian sisi. And dia ada top right sekali. Yang ini footrest ni nampak motor skuter yang memang besar lah dia punya bentuk kan. Ni kalau bawa jalan jauh-jauh memang selesa lah. So ada lagi preview model yang lain macam ni. Kita ada footrest 250T bakal masuk juga tapi tak tahu bila. Alright. So alamak, ini tak boleh nak on, tak ada bateri. Tapi ini adalah design dia lah. So ada beberapa model yang saya tunjukkan kat korang ni. Dia punya reka bentuk memang cun, spek tak tahu lagi guys sebab model preview kan. Dia tu orang tak keluarkan officially lagi apa spek dia. Kalau tahu saya akan letak lah kan. So depan ni pun ada lagi satu model preview ya. Ini kita tengok dulu apa model dia. Ini SRK 250P. Lain lagi dia punya design. Kalau tadi yang itu kepala dia botak kan. Yang ini nampak cantik sikit lah kepala dia. Ya, itu botak sangat guys. Nampak? Yang ini cantik sikit. Dia pun enjin 4 dapur juga. So ada bermacam-macam jenis model yang akan masuk lah. So ada beberapa lagi macam yang ini. Tapi yang saya tunjukkan kat korang model-model yang kata sporty dan juga lebih kepada motor-motor sport bike, superbike macam tu lah. Model-model yang lain yang nampak biasa saya dah tunjuk kat korang lah. Okay. So insyaAllah kalau dah masuk model-model ni saya akan review lebih detail untuk korang. Okay. So assalamualaikum daripada aku Abang Dan. See you on next video. Bye bye.